kita dekat oleh-oleh Batam. Welcome to Batamia oleh-oleh. So tadi Mama dah masuk dekat Batamia tu beli oleh-oleh untuk dibawa pulang ke Malaysia. Okay, nanti kita tengok hasilnya guys. Alright. Pip 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 Okay guys, kita nak beli coklat. Okay, jom. Okay, kita nak ni. Kencing tak? Okay, Kencing. kita mau beli coklat untuk dibawa balik pulang. Okay. Apa? Kita beli coklat apa? Tu dekat Ana tu. Cuba tengok. Bukan untuk orang lain lah. Oh, okay, awak cari lah. Ini dia. Awak cari dulu. Malaysia juga. Malaysia buat tapi tak ada kat Malaysia. Tak tu. Tak tu yang bulat tadi tu. Bulat. Bulat tu. Jom kita tengok. Ambil lah. Tapi tak boleh campur lah. Ambil 3. Kak, yang ini kak. Ni. Malaysia kak. Ini Malaysia juga. Bukan. Okay. Yang situ cuma Malaysia aja. Yang ni kamera apa? GoPro bang. Keluar tu. Nanti edit lah. Saya cakap macam tu semua. Oh ini dari China ini. Kak ni dari China Kita kak. mau beli. Ni. Kita mau buka beli. Tengok. Bau nak bulu. Ambil 3. Ini dari Indonesia. Ini orang beli. Isteri. Ini situ ni. Ini tak? Malaysia. Ini Malaysia ada tak? Dah habis. Ini sedap. 61. Dia nak. Ni. Naik atas dah maunya tu. Atas ada banyak. Kamu bawa apa? Kamu bawa apa itu? Kamu bawa coklat kah? Bawa kereta apa tu? Ini. Oi, Soma. Apa dah hidup dah belum? Ada mandi ya? Okay guys, kita tengah beli belah dekat Batamia Ini kita nak bawa balik esok Tapi tak boleh campur. Yelah, Ambil ni saja. coklat Coklat je. Oh kalau 2, 1 dua. How? Satu 60. Dua 120. Okay, fikir dulu. Dekat custom nanti kena tak? Apa? Kami ni. Ikutlah kak. Tu Bibi pergi tengok kat sana kot. Okey, mari kita tengok sana. Kata nak Okey. mesti ambil ni pula. Okay tak. Ini kat Malaysia pun ada. RM110. Okey sayang. Kejap. Ini beli 5.80. Sekejap, awak cuba cek. Kalau dekat Malaysia RM28, itu 140. 140K. Ini dah untuk 140K, serius murah. adik. Laki pun 140K. Lagi. 120. Oh, mahal. Okay. Ni nak mama nak beli bagi kat Geng Hafiz. Okey. Tak, mama nak bagi kat Naimah. Okey. Ni dia campur. Apa? Naimah satu, Dilah satu. Adik ambil adik. Okey, Naimah. Adik ambil. Tu make in apa tu? Make in apa tu? Make in apa? Adik apa Make ni? in Adik kalau macam ni dek, tak gaduh dah ni. Dek tak, memang aku bagi satu. Satu je. tak make in apa? Ha? Make in apa?
Sekejap tengok. Adik. Apa dia tanya Roma aku dia tu. Tapi dia mix tau. Okey, ini asal 100. asal Turki. Turki okey beli. Turki. 5 Okey. Okey, Abalong ada one. Ana pun ada one. Open dulu. Elok-elok lah, elok-elok lah. Janganlah. Kita jangan main-main, elok-elok. Mama suruh orang tangkap lagi. Elok-elok pegang. Mana mainan? Bukan keluaran Malaysia. Papa nak beli apa nak? Okay guys, tadi kita dah ambil benda ni Beli 5, 80,000 Daripada Turki guys, Turki. So kita dah ambil 10 kat sini Apa ambil ni je untuk bagi ke kawan-kawan. Okay, kita nak borong lagi Kita nak penuhkan troli. Let's go. Okay, terima kasih Pak Usni. Sama-sama. Kerana telah membawa kita ke Batamia. Batamia, tempat coklat. Tempat oleh-oleh buah tangan. Oleh-oleh buah tangan sebelum kita pulang ke Malaysia. Kalau kopi ni dia memang ada di Batam aja. Jakarta, di Medan, di selain Batam lah tak ada. Kalau yang ni ada semua lah, Malaysia pun ada lah. Yang ni tanker, ni kopi saya tiap pagi lah. Kopi. 26,000. Okey. Kita tanya men besar. Men besar. Men besar. Gelap ni kan ni bang. Dua. Ambil besar sikit. Kira berapa tadi? 50. Kalau rekomen saya bang kopi ni gini bang, dia kalau dah dibuka, kalau yang besar tu sudah dah buka, dia dah kurang dia. Kalau kita beli kecil-kecil, kopi ni masukin dalam toples. Okey. Ambil dua. Okey, kita nak ke atas pula. Mami dah pergi apa buat apa? Let's go. Tempel. Penempel. Okey guys, kita dah nak bayar. Apa? Kita orang kongsi boleh dalam kotak dulu tau. Okey. Lepas tu besok bila dah sampai dekat parking kita baru pecahkan. Alright. Okay. Ini yang Ni sedap ni. Mak tadi dia tu nak kat situ. betul. Yang ni tadi. Biar dulu lah. Tinggal. Yang Ali tu. Biar dulu lah. Biar. Okey. Ya. Beng. Belum. Tak, dia nak pegang bagi Okey, pegang. Mama tak nak Okey. letak dalam kotak nanti. Budak kecil ni. Mainan saja. Oi, lompat. Kotak. Sini, kita ada pegang. 400 belanja baru beli kotak. Ya. Tapi sekarang dulu kita nak tengok. Papa, kalau tak cukup saya nak pegang. Kotak. Okey. Papa. Ya. Okey. Ni ambil yang buy 5 tu. Kan yang tu apa kata yang putih. So dia masukkan dalam kotak. Welcome to Batamia. Welcome to Batamia. Oleh. Ada 10. Cukup tak? Ada ni tak? 456 free. Ada Okey. berapa ratus kan? Alhamdulillah. 400? 56,000. Okey guys, dapat free kotak. Apa letak nama? Alhamdulillah.
Okey, terima kasih Pak Husni. Sama. Akhirnya kita berjaya membeli 400k rupiah. Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mantap. Alhamdulillah. Allah yang Maha Satu. Okay guys, kita nak keluar. Pak Roma. Mantap bang. Kita nak mandi lah. Yang mandi ya? dah, cuma pakai baju balik. Nanti pakai baju lain waktu tidur. Okay, ni bahagian luar. Ini kau mau kotak yang lucu. Lagi banyak guys. Sikit je guys. Lagi banyak guys. Berapa pin? 450. Ha? 430 berapa? 4 lebih kat lah. Diorang 600. 600. 400. 400 baru Lebih, dapat. 400 lebih. Lebih. Kita dekat Batamia. Itu dia Batamia. Kita baru beli dekat Batamia salah satu kedai oleh-oleh yang paling famous dekat Batam. Buah tangan lah. Buat tangan. Okay, kita tunggu yang Mimi bungkus Pakai MI. 600 tujuan? rupiah. Malaysia. Ini bang. Thank you. Mantap. Yang ini. Mantap. Mantap guys. 600 kali 600 tambah 400 1 juta. 1 juta. Ada beli coklat 1 juta. Tak ada. 1 juta guys. 1 juta. So kita beli dekat Batamia Dekat Batamia oleh-oleh. Okay guys, kita nak ke tempat seterusnya. Let's go. Yeah. Tak nak. Kalau nampak ini apa bedanya? Packaging kita. Okay guys. Rasanya packagingnya. Packaging saja. Oh, Okay, itu kita sama ada dengan beli ini lah. belah dekat Oh, Indomaret. kalau nak packaging dia. Tukar-tukar. Kita dah beli belah sikit ni. Dua je kan? Pulang ya. Mau tambah. Okay. Mau nambah ya. So kita beli belah dekat Indomaret. 8,400. Plastik. Okay. Tak payah ni. Tak perlu apa masukkan tu. Satu je. Tadi kita kira kan? Iya. Okey, terima kasih. 2 3. Banyak kali. Dah sorry. 10,000 aja. 10,000. Okey, kejap. Kejap. Boleh tu 9,000. Apa ada kecil-kecil? Aku nak pecahkan tu. Mana pecah tak jumpa dah. Tak boleh cukup ni baru 5 je. 8. Sekejap. Bagi 9,000. 10,000 lah. 9,000 tadi ada. Mana? Saya tak jumpa dah. 2, 4. Itu 20. Apa yang tak cukupnya ni? Senang lah Johan. Susahnya. Maaf lah, baru jadi jutawan. Barang yang dah beli Biasa dia kecil-kecil. dekat Indomaret. Okey. Dah. Terima kasih ya. Ya. Okey. Let's go. Okey, sama. Let's go. Okay guys, hari ni hari terakhir kita dekat Batam dekat Hans Inn Hotel. So kita dah packing.
So kita nak pergi breakfast sebelum kita pergi ke jetty. Let's go. Belum tengok ikan. Ada ikan. Sebab Abang suka ikan. Depan hotel So kita nak tunggu supir. Okay, semua dah kumpul barang kat sini. Mama pun dah ada ni. So sekarang ni jam pukul 7 pagi dekat Batam Bersamaan pukul 8 dekat Malaysia. Kita nak tunggu supir guys. Let's go. Okay, kita dapat yang luas perkhidmatan daripada Abang Roma. Tengok luas. Dan sangat selesa Okay, so untuk orang-orang di Malaysia boleh menggunakan khidmat Abang Joma kita. Batam back seat. Ya, Batam back seat. Okay, let's go. Kita nak balik. Jom. Alright. Dari Roma. Kak, Roma di sini ya. Dari rumah. Tapi dah pergi. Rumah tak ikut kita. Ada sekejap. Hantar bandara nanti. Okay. Terima kasih Roma. Okay guys, kita nak makan dekat Morning Glory. Morning Glory. Okay Roma. Okay. Jangan bang ya. Okay, jumpa lagi. Bagi bang ya. Ya, bye. Oke. Ya. Ya. Oh, ambil sedikit. Jom kita nak pergi makan. Let's go. Jadi kita baru lepas order nasi lemak ayam rendang dengan roti prata. So kita tunggu dia hantar lah. Kita duduk sini. So mama tengah ambil roti penyu yang semalam kita ambil. Kita makan dekat brunch Morning. Okay, dah sampai nasi lemak ayam. Sebentar Nanti bayar sana ada ya. boleh. Tunjuk dekat dia dulu. Sampai nasi lemak ayam. Ui. Ini power ni. Power Malaysia. Dahsyat. Dan kita bagus kan. Jadi apa? Lagi. Ada berapa besar tak? Ada yang panas. Dua. Kopi O dua. Dua lah. Besar juga. Besar juga. Yes. Panas pakai susu pakai gula itu. Susu lah. Susu. Yang mana? Mau yang cawan yang besar yang cawan besar apa? Mama kopi je. Yang kita nak makan dah. Ada lagi. Itu aja. Ni macam pizza Indonesia. Ini apa? Chicken floss. Zap. Mantap. Okay guys, kita dah habis makan. Dah kenyang. Dah kenyang guys. Kita tadi order roti telur. Kita ada nasi lemak ayam rendang. Kita order roti bakery lah. Guys, kita nak tunggu supir. Let's go. Okay guys, kita dah sampai dekat terminal Batam Kita nak naik ferry untuk balik ke Malaysia Nanti siapa? So Batam Central
So Sikit je. kita nak tunggu masuk. Okay, Abang Husni, cuba cakap apa-apa. Terima kasih Bapa Daud sama family dari Malaysia telah datang gunakan khidmat Batam Exit. Alhamdulillah. Selama 4 hari mana-mana tempat. Terima kasih banyak. Sama-sama. Datang sore kepada kami. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terbaik guys, mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Syukur alhamdulillah. Boleh bila-bila jumpa masa insya-Allah datang lagi. Okey, salam. Okey. Okey, Husni. Last. Peluk sikit. Iya. Okey. Terima kasih Abang. Jumpa lagi. Okey. Rezeki saya selalu. Guys, kita nak masuk. Let's go.